لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Maksudnya, sangat berbahagia, yakni tuba, orang yang sibuk tentang hal dirinya sendiri daripada sibuk mengenai hal orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad yang hasan. Dan Musnad Firdaus jilid yang kedua, surat 447. Syekh Albani dalam kitabnya Dha'iful Jami' mengatakan bahawa hadis ini sangat lemah pada nombor hadis 3644. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang pendek yang dipetik oleh penulis kita pada malam ini menceritakan tentang pentingnya muhasabah diri dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat, yang tidak memberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Cuma sedikit terkhilaf di sini bila penulis membawa hadis yang menjadi sepakat ulama ia adalah dhaif, dan dhaifnya bersangatan. Dalam kaedah ilmu hadis, bila dhaif itu bersangatan, maka tidak boleh diambil sebagai dalil dan hujah. Al-Hafiz Al-Iraqi atau Nuruddin Al-Iraqi menyatakan, kesemua jalan-jalan yang cuba menyokong hadis ini adalah dhaif sanad. Sama ada yang diriwayatkan oleh Daruqutni, sama ada yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani, kesemuanya lemah. Namun dari sudut makna tak ada masalah. Di sana ada banyak hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang wajib menjaga keaiban orang lain. Di antara hadis yang berbunyi, man tatabba'a aurata akhihi muslim tatabba'a Allahu auratahu, wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Hadis yang sahih, Nabi kata, janganlah seseorang mencari keaiban orang lain. Sesiapa yang mencari keaiban orang lain, maka Allah akan mencari keaibannya walaupun dia bersendirian dalam rumah dia, walaupun dia berada jauh daripada orang lain. Dan di sana ada hadis yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man satara musliman satarahullah, ini sanad yang sahih. Siapa yang tutup keaiban orang Islam, maka Allah tutup keaibannya. Dan di sana ada hadis Tirmizi dengan sanad yang baik, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan, keindahan seseorang Islam itu, kepribadian orang Islam, meninggalkan sesuatu yang tiada kaitan dengannya. Maka dengan kata lain, saya cuma nak bawa saudara-saudara semua, dari seluruh makna kita tak ada masalah. Cuma hadis ini kita ada masalah sikit, dan sepatutnya penulis tidak membawa hadis yang disepakati oleh ulama akan kedhaifan bersangatan. Sebab bila kita nak pakai hadis dhaif, dia ada beberapa syarat. Antara syarat yang disebut oleh kebanyakan ulama hadis, di antara Hafiz Ibn Hajar, alla yakuna syadidad dha'f. Janganlah hadis itu terlalu lemah. Lemah tak apa, terlalu lemah jangan. Kerana itu lebih baik kalau membawa hadis-hadis yang saya baca terlalu banyak tadi tentang kewajiban kita menjaga keaiban orang Islam.
Jangan dedahkan dia. Bahkan lebih baik kita jaga diri kita sendiri, bermuhasabah diri kita, ia lebih utama. Maka untunglah orang-orang yang tidak mempedulikan keaiban orang lain untuk melihat keaiban dirinya. Hasan al-Basri pernah berkata, di antara tanda Allah Ta'ala benci pada seseorang bila dia melakukan sesuatu yang tak ada kaitan dengan dia. Apa kaitan kita nak tahu isteri dia orang Jerman ke orang Amerika? Apa kaitan kita nak tahu gaji dia berapa puluh ribu sebulan? Apa kaitan dengan kita nak tahu anak dia macam mana perangai? Tak ada kaitan. Apatah lagi kalau kita nak sebarkan keaiban orang Islam. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka akan tersebarnya perkara yang mengaibkan orang-orang beriman, mereka ini akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di hari akhirat kelak. Kerana itu kita lebih fokus pada diri kita. Pernah setengah ulama salaf berkata, sebagaimana dinakalkan dalam kitab Wafi Syarah Hadis Arba'in, bahawa para ulama salaf menyatakan, aku jumpa sekelompok manusia yang tidak ada keaiban, tetapi mereka suka membicarakan keaiban orang lain, lantas Allah Ta'ala membuka keaibannya. Dan aku jumpa sekelompok manusia yang ada keaiban, tetapi mereka tidak suka bercakap keaiban orang lain, maka Allah Ta'ala tutup keaibannya. Maknanya apa saudara? Maknanya kita semua manusia ni ada aib masing-masing. Kita ada aib. Tetapi perkara yang patut kita utamakan ialah kita cuba baiki aib kita berbanding kita nak dedah aib orang lain. Daripada kita nak dedah aib isteri orang tu, suami orang tu, anak-anak dia, cuba lihat aib kita. Cuba lihat aib isteri kita. Cuba lihat aib anak-anak kita untuk kita baiki. Biar kita gunakan masa yang Allah beri begitu singkat tadi untuk baiki diri kita, biar dekat dengan Allah, berbanding kita nak sibuk hal-hal orang lain. Bukan kata ulama, sesungguhnya siapa yang melihat keaiban orang lain, bererti hatinya gelap. Dan sesiapa yang melihat keaibannya sendiri, bererti hatinya terang. Orang tanya, kenapa begitu Tuan Syekh? Sebab begini, bila Allah Ta'ala beri seorang tu nur cahaya, dia akan nampak mana cacat dia. Tapi kalau Allah Ta'ala beri nur pada orang lain, dia akan nampak aib orang lain, bukan aib dia. Berarti orang tu ada nur, sehingga kita nampak keaiban dia supaya dia dapat baiki. Jadi kita saudara, kalau lampu cerah kat kita, maka kita akan nampaklah keaiban kita apa? Baju kita, muka kita. Tapi kalau lampu cerah kat dia, kita nampak keaiban dia, berarti cahaya Allah bersama dia dan kegelapan bersama kita. Kerana itu jangan kita sibukkan diri kita dengan cuba untuk mengorek, dengan cara untuk kita bincangkan keaiban orang lain, sebagaimana apa yang kita lihat, kita dengar dalam rancangan gosip, di dalam blog, di dalam Facebook, dalam Twitter dan semua laman-laman sosial yang mereka gunakan bagi membicarakan keaiban orang lain. Hanya sedikit yang bermuhasabah untuk diri mereka. Sedangkan dalam suratul Hasyr Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu pada Allah dan lihatlah apa persiapan kamu untuk hari esok. Itu muhasabah diri. Kita esok, Allah Ta'ala kata esok, bermakna kita tak boleh jamin nyawa kita esok. Itu Allah berfirman dalam surah yang lain, dalam surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada orang tahu apa berlaku esok. Saya tak tahu, saudara tak tahu. Memang kita boleh mengancam, dan manusia memang banyak perancangan sampai 100 tahun. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Bukankah manusia boleh berangan banyak, sedangkan dunia dan akhirat ni milik Allah? Memang kita berangan sampai 100 tahun, 200 tahun. Ada orang beli rumah untuk 300-400 tahun. Beli tanah sekarang, kenapa? Nanti lagi 100 tahun mahal tanah ni. Dia tak kira dia masuk bawah tanah ni. Dia punya perancangan hebat untuk anak cucu dia, cicit dia. Tetapi kesian bila dia tidak ada perancangan untuk diri dia. Dia beli insurans untuk perancangan semua orang yang ditinggalkan, tapi sayang, dia tak pedulikan tentang diri dia.
Macam mana dia menghadap Allah nanti, macam mana dia berada dalam alam barzakh nanti, bagaimana bila dibuka buku catatan apa yang dilakukan di dunia. Ternyata banyak kerja sia-sia kita buat. Banyak kita berpenak-penak pada perkara untungnya tak banyak untuk kita. Seolah-olah pengarang dan penulis kita nak ajar kita biar kita banyak muhasabah diri kita. Tutup ruang untuk kita bicarakan hal orang lain. Tutup ruang itu. Kalau saudara nak bicara juga dengan tujuan nasihat, bukan semata-mata nak aibkan dia, nasihat supaya dia kembali ke jalan yang baik macam kita. Kerana Islam ajar kalau kita baik, ia bukan untuk dibanggakan. Jauh sekali kita nak sombong depan orang, kita nak kata kita lebih mulia. So bila Allah pilih kita baik, untuk kita kongsi kebaikan. Nikmat itu nikmat besar, kita mesti kongsi cara orang lain biar dia sama satu jalan dengan kita. Di situ kita akan rasa kemanisan Islam. Kerana Islam bukannya individu, ia masyarakat. Allah menamakan kita sebagai umat. Umat yang satu. Tuhan tidak namakan kita individu yang satu. Kalau individu yang satu sudah cukup kita seorang jadi wali, selesai kerja kita. Tak, sebenarnya kita nak semua-semua orang kembali pada jalan Allah. Maka itu sebenarnya, atau itu yang dibolehkan kita membicarakan hal orang lain. Tapi kalau sekadar nak cacatkan orang lain, nak aibkan orang lain, maka ia dilarang sama sekali. Baik, itu dia punya preview tajuk kita malam ni. Buat mukadimah tu. Pengajaran hadis. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, muhasabah ialah perbuatan menilai diri, fikiran, pendirian dan sebagainya untuk pembaikan diri sendiri dan introspeksi. Sedangkan bermuhasabah pula ialah membuat penilaian terhadap diri sendiri, melihat aib sendiri lebih baik daripada sibuk dengan aib orang lain. Anugerah Tuubah, iaitu nama pokok dalam syurga atau kehidupan yang bahagia di akhirat. Perkataan Tuubah ni selalu ada dua makna. Tuubah, kita kat Indonesia pun ada tasik Tuubah. Tuubah maknanya satu pohon yang cukup besar dalam syurga, yang bayangannya dapat diteduhi oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala. Pokok yang cukup besar, bayangnya saja disebut dalam hadis yang sahih, 100 tahun belum habis lagi bayang dia. Bayang pokok, bayang, teduhang dia. Maka perkataan Tuubah merujuk kepada anugerah pokok ini, pohon ini dalam syurga. Dan Tuubah juga memberi maksud beruntung bertuah. Tuubah liman ra'ani wa ra'a man ra'ani. Bertuahlah orang yang dapat tengok aku, atau melihat orang yang tengok aku, jadi sahabat, atau melihat orang yang tengok kepada orang yang tengok aku, jadi tabi'in. Beruntunglah dia. Hadis yang lain, Tuba lil ghuraba, beruntunglah orang asing, orang dagang yang sanggup pegang Islam walau orang pandang dia asing, walau orang pandang dia aneh. Sebab kita sekarang berada pada zaman siapa pegang Islam dia anggap aneh, tapi siapa yang buat maksiat dia anggap itulah cara hidup betul. Itulah kebiasaan. Bila saudara mula nak ubah penampilan diri, nak jadi baik, orang pun nampak macam sesak je ni. Dia ni macam tak betul je ni. Dia ni macam nak mati esok lusa dah ni. Maka kata Nabi SAW, Tuba lil ghuraba, beruntunglah umatku di akhir zaman bila dia berpegang dengan Islam, dia dianggap asing dan dagang. Bukan isteri dia pun pandang lain, ayah dia pun pandang lain, keluarga terdekat pun pandang lain, sementara orang jauh. So ini akan berlaku di akhir zaman. Bukan bila anak-anak saudara ada seorang nak belajar agama, mungkin saudara rasa pelik, kenapa belajar agama, tak ada masa depan langsung ni. Jadi aneh. Dulu orang tak lihat belajar agama ni masa depan atau tak masa depan, itu kewajipan. Bukan cerita masa depan, itu kewajipan. Sebab zaman dulu mungkin tak ada universiti, zaman dulu mungkin saudara tak ada orang kata kerja-kerja kerajaan, tak ada. Orang nampak kerja sawah, orang nampak kerja yang diwarisi oleh mak bapak. Sebab tu orang tak arguing dalam belajar agama. Hari ni lain. Hari ni bila anak nak belajar agama, kita pun kata masa depan dia macam mana kat aku. Kita mula takut. Maka ini zaman Islam dianggap asing dan dagang. Siapa yang sanggup terus struggle dan terus berjuang untuk pertahankan agama Islam ini, maka dia lah orang yang Tuba, kata Nabi, orang beruntung. Ini kita nak relate kataan Tuba. Tuba ada dua makna. Satu makna anugerah dalam syurga, satu memberi maksud untunglah dia, baguslah dia, dengan pahala yang banyak, kurniaan di dunia dan di akhirat. Dr. Aid Al-Qarani berkata,
Jika kamu hendak melihat celah yang banyak, maka perhatikanlah orang-orang yang suka mencela. Sesungguhnya dia mencela manusia dengan kelebihan celaan yang ada dalam dirinya. Dalam syair diungkapkan, dia mengambil aib manusia daripada aib dirinya. Demi Allah, tujuan yang dimaksudkan amat dekat. Kata Dr. Aid Karani, seorang bila dia menyebut keaiban orang lain, bukankah keaiban tu ada pada kita? Saudara, manusia mana yang sempurna? Setiap manusia jadi keaiban masing-masing. Sebenarnya bila kita nak cuba nak war-warkan keaiban orang lain, itulah keaiban yang ada pada diri kita. Dia itu buat kerja tak ikhlas tu, sebenarnya itulah yang ada pada diri kita. Kita tidak ikhlas. Ketika mana dia kata tu, menunjuk dia tu, itulah yang ada dalam diri kita, menunjuk-nunjuk. Bila dia kata orang tu jahat tu, sebenarnya itulah jiwa jahat yang ada pada diri kita. Jadi setiap kali kita cuba dedahkan aib orang, itulah aib yang ada pada kita. Dan yang paling bahaya lagi, Allah pindahkan aib orang tu pada kita. Dia tu sesat, neraka tu Tuhan pindah pada kita. So kita diharamkan menghukum seorang sebagai ahli neraka. Kita tidak tahu kesudahan setiap orang. Ya, kita boleh kata perbuatan itu boleh membawa dia ke neraka, tapi bukan dia. Perbuatan dia, barangkali dia berhenti, barangkali dia bertaubat. Bahkan kadang-kadang so, dalam kehidupan kita banyak kita lihat keadaan-keadaan seperti ini. Hanya orang-orang yang biadab dengan Tuhan berani menetapkan siapa dalam syurga, siapa dalam neraka. Kita cuma berkata dia beramal soleh, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan dalam syurga sebab dia buat baik. Dia buat jahat, maka perbuatan itu kalau tak taubat, dia boleh bawa pada neraka. Kita tak kata dia perbuatan tu. Hatta kita diharamkan menghukum seorang kafir itu ahli neraka secara individu. Kita boleh kata kafir boleh bawa neraka dan kekal. Tapi bila kita tengok Acong ni ahli neraka, belum tahu. Mungkin dia daripada Acong tukar jadi Ahmad. Kita Ahmad tukar Acong tau. Kita tak tahu benda ni. So ini ilmu Allah, kita jangan bermain. Ilmu Allah, saudara-saudara semua, menjadikan manusia tidak boleh menentukan, menghukum seorang tu baik atau tidak baik. Kerana itu kita diajar mendoakan untuk saudara kita, berwasangka baik pada saudara kita, menasihati saudara kita. Asasnya kerana ilmu Allah itu satu rahsia. Atas nama ilmu Allah itu rahsia, bahawa kita tak akan putus asa bahawa orang ni satu hari mungkin baik. Dan kita tak akan bangga kerana kita juga mungkin boleh berubah hati dan jiwa. Bukankah Nabi SAW menyatakan, Inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman yukallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia berada di tangan Allah. Allah Ta'ala boleh pusing ikut suka dia. Orang boleh pusing. Daripada orang yang sebenci-benci menjadi yang paling sayang. Bukankah Umar Khattab pernah bercita-cita nak bunuh Nabi SAW? Akhir bertukar orang yang paling sayang Nabi SAW. Musailamatul Kadzdzab, orang yang pernah tunduk pada Rasulullah, kemudian bertukar menjadi Nabi palsu. Demikian juga Tulaiha Al-Asadi, Al-Aswadul Ansi. Dan banyak dalam pengkisahan sejarah bagaimana orang-orang yang asalnya okey tapi tak okey, asal tak okey tapi okey. Ikrimah bin Abi Jahal, musuh Islam, akhirnya Allah Ta'ala pilih sebagai kekasihnya, bahkan mati syahid, mendahului orang lain untuk masuk syurga. Dia pergi dulu masuk syurga dengan mati syahid yang diperolehinya. Kan itu saudara, bila kita tak mengaib ini, kita tidak mendedahkan keaiban orang. Kita bimbang bila dedah aib orang kena pada kita. Apa yang patut kita buat bila melihat keaiban? Pertama, tutup. Yang kedua, nasihat. Saudara tutup dan saudara nasihat. Dan betapa perlu kita kepada taujihat seperti ini. Perlu kita kepada ilmu-ilmu seperti ini. Pada hari yang hari ini, saudara, masing-masing cuba mengaibkan orang. Dan masing-masing dah rasa kataan mereka power. Ada Facebook 5,000 orang ahli. Walau dia yang add-kan orang tu, dia minta orang add-kan dia. Kan dia glamour jadi 5,000. Duduk pilih-pilih 5,000. Dia mula rasa besar kepala. Tengok pengikut 5,000, pengikut 15,000, suka dia nak komen orang. Saudara, apa yang kita tulis Allah tanya. Apa yang kita tulis Allah tanya. Dan niat kita tulis Allah Ta'ala tanya. Hatta kalau kita tulis benda baik, niat kita ni Tuhan tanya. Yang kecil atau yang besar, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah tidak akan meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan Tuhan kira. Sebab itu jangan terpesona sangat. Dan Nabi pernah menyebut, di antara tanda akhir zaman, i'jabul mar'i bi nafsihi. Setiap orang kagum dengan dirinya.
Dan saya melihat bila Nabi sebut kagum dengan dirinya, dengan adanya Facebook ni, Twitter ni, blog, masing-masing kagum dengan cara dia bercakap, cara dia komen, cara dia tulis. Ni bahaya. Nanti bila kita nak tulis sesuatu, bertakwa pada Allah, jangan sampai kita mengaibkan orang. Kenapa saudara ramai orang baca? Macam mana kita nak tanggung dosa kita? Dulu zaman dulu mengumpat kat tangga rumah je, paling ramai tahu 20 orang kampung tu. Hari ni jangan 15,000 tahu, 20,000 tahu. Saudara, kita nak menghadap akhirat kelak, nak minta maaf dengan semua orang ni, nak tanggung semua kesalahan orang ni.